Assalamualaikum. Nama saya Intan Hayani binti Muzamil. Nombor matrik C25G2784, kelas UKS 10501. Hari ini saya akan menunjukkan 4 jenis cara dalam menjaring bola dalam bola bagi. Yang pertama ialah jaringan atas kepala, seterusnya jaringan bawah lengan, kemudian jaringan sisi iaitu dive, dan terakhir jaringan menjinak. Teknik yang pertama ialah teknik jaringan dari atas kepala. Pemain perlu bergerak satu langkah ke depan. Pemain perlu meletakkan berat badan pada kaki kiri sambil kaki kanan membengkok. Tangan pemain yang membengkok memegang bola dibengkokkan sedikit dan dibawa ke belakang kepala pada aras bahu. Satu lonjakan dilakukan oleh pemain sambil tangan yang memegang bola diluruskan ke atas kepala dan membandingkan kuat ke arah sasaran. Tangan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak selepas membuat lonjakan. Teknik yang kedua ialah teknik melakukan jaringan dari bawah lengan. Pemain mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kiri, kaki kanan dibengkokkan sambil bola dibawa ke belakang bawah aras bahu. Tangan pemain yang memegang bola diluruskan sambil kaki kanannya melangkah ke depan dan seterusnya bola dilontar kuat ke sasaran. Kaki kiri pemain dianjakkan ke belakang dan tangan kanan dilepaskan. Seterusnya, jaringan sisi. Selain daripada membuat jaringan tinggi atau rendah untuk menewaskan pertahanan lawan, penjaring juga boleh membuat jaringan daripada sisi. Pemain tangan kanan berpura-pura membuat jaringan pada arah kiri pemain lawan. Secara tiba-tiba dia akan mengangkat kaki kanannya untuk menggerakkan badannya ke kiri dan berdiri pada kaki kiri. Apabila mendapati sisi, pemain berkenaan memusingkan sedikit badan dan bahunya untuk membawa bola lebih rendah lalu membuat jaringan di bawah lengan pemain lawan. Jaringan ini lebih berkesan jika dilakukan secara mengejut. Jaringan yang terakhir ialah jaringan menjulam. Pemain berada di luar garisan kawasan gol. Dengan menggunakan kaki kiri, pemain melonjakkan badannya ke udara menuju ke kawasan gol. Semasa melonjak, pemain membuat jaringan ke sasaran iaitu jaringan dibuat semasa berada di udara sebelum mendarat. Pemain mendarat dengan mempertahankan badan menggunakan tangan atau menggulingkan badan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're